Siapa yang buat kata dia orang kena paksa? Tapi itulah, dah kahwin sumpah lah weh. Dia orang tahu tak dia orang kahwin sebenarnya? Kemain kau kahwin ni. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's already 3:30 AM, but I still buat video and do reaction for my YouTube channel lah. But yet you don't want to like my video What kind of behavior So nak jadi ceritanya, sekarang ni tengah viral pasal pengantin yang katanya masih lagi budak dan dikatakan ada banyak rumours pasal pengantin ni, dan pengantin ni sebenarnya daripada Konoha. So pengantin daripada Lombok dekat Indonesia lah kan. So nak jadi ceritanya, rumours dia mengatakan yang perempuan ni dia kena paksa kahwin dengan lelaki ni, dan diorang ni masih lagi budak-budak. So diorang kena paksa kahwin lah, macam tu lah. So macam adakah betul? Tapi bila tengok muka budak perempuan tu, dia macam terpaksa ada. Tapi yelah, memang kita tengok secara mata kasar pun nampak macam budak-budak perangai dia. Jadi pengantin kan macam behave kan, macam senyum macam tu. Tapi dia ni siap menari, muka pun macam masam tak lah. So itu adalah spekulasi yang diorang cakap lah. Katanya budak ni kena paksa lah, kena kahwin lari macam tu lah. Okay, so jom kita tengok sama-sama budak ni dulu, and then kita baca adakah betul. Dia macam, aku rasa mak bapak budak ni pun dah dikatakan telah memberikan klarifikasi pasal kes ini, pasal budak pengantin yang viral ni lah. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Korang baca I know you come across this young couple from Indonesia. Read the caption. Okay, ni aku translate lah untuk korang Diorang ni dah kahwin 3 minggu sebelumnya, tapi diorang ni dipisahkan daripada authorities lah, pihak berkuasa. Sebab some members daripada komuniti ni nampak macam diorang ni macam kahwin bawah umur macam tu, disebabkan diorang ni masih lagi bersekolah. Tetapi lepas diorang dipisahkan, lelaki tu ambil perempuan tu, macam bawa lari perempuan tu pergi ke Sumbawa, Indonesia. Pihak berkuasa seterusnya membawa budak perempuan tersebut dan cuba lagi untuk memisahkan. Tetapi ibu bapa ataupun penjaga kepada budak perempuan tersebut tak ada pilihan dah selain daripada bagi je budak perempuan tu, sebab dia dah terlalu lama hilang dan they end up kahwin balik. So macam itulah spekulasinya. Dekat kahwin, lepas tu kena ni apa semua kan. Lepas tu kahwin balik, lepas tu kena separate, kahwin balik. Okay, so jom kita tengok sama-sama video yang viral pasal budak perempuan ni. Okay, memang viral boleh asyik keluar je kat aku punya FYP yang dia punya, tak tahulah cara dia tu kot. Mungkin sebab tu dia boleh viral dan dia budak kan. Kau tengok budak lelaki tu macam, apa kau buat ni? Boleh tak kau behave? Tapi macam pak turut je aku tengok lelaki dia. Tengok budak perempuan ni, dia menari-nari tak adalah nampak macam terpaksa pun. Dia macam, budak perempuan tu macam happy, tapi not in a good way. Faham tak? So sebab tu lah kot viral. Okay, tengok ada lagi aksi-aksi daripada budak perempuan tu. Budak lelaki tu macam, pengantin lelaki tu macam dah redo, faham tak? Okay, jap. Ni, dia minum air. Pengantin perempuan tu minum air. Nampak kan? Wudu nampak macam bocil. Dia orang tahu tak dia orang kahwin sebenarnya? Kemain kau kahwin ni. Tengok, macam sangat budak-budak lagi budak perempuan tu. Bocil nikah. Tengok. Aku rasa lelaki tu je yang nampak terpaksa. Bukan budak perempuan tu Korang salah ni sebenarnya kan. Okay, tengok ada lagi tak. Ni, dia boleh duduk macam tu dia panggil mak dia. Nampak macam budak-budak je. Aku nak tengok muka pengantin lelaki tu, dia punya reaction. Aku rasa dia pelakon lah Dia gelap Laki tu gelap. Okay, sama.
tu dia banyak main tau. Padahal tengah kahwin, mak kau. Laki tu pun macam tergelak-gelak je tengok perangai dia punya tu kan, pasangan. Nampak macam bocil gila. Selalu aku react budak-budak sekolah couple ni kahwin je another level. Kau tengok dia jalan pun macam tak serius. Comel budak perempuan ni. Tapi sayang. Dia kadang normal, kadang hyperactive budak perempuan ni. Okay, ni dia tengah interview. SMP. Apa beza SMP, SMK ni? Tak faham. Pada Dia jawab lah. Dia 2 SMP, laki ni 2 SMK. Apa tu maksud dia? Ni kau tengok. Dia macam happy go lucky, cheerful. Allah, garang. Tapi aku rasa macam laki tu yang terpaksa. Huish. Aku confused lah siapa kena paksa. Comel budak ni. Nampak budak-budak lagi weh. Siapalah yang membenarkan perkahwinan ni? Kesian aku tengoknya. Memang tengah viral gila benda ni Kau tengoklah budak perempuan tu. Kalau kita kan macam behave kan, macam tu kan. Tapi dia macam tu. Terkeluar saka dia weh. Time kahwin kau tengok. Lelaki tu pandang je dia weh. Aku rasa dia orang kahwin betul-betul lah, bukan kena paksa ke apa. Ya Allah. Muka lelaki tu redo weh. Ni apa pula ni? Main kawan kahwin dengan ni. Main kawan kahwin ni. Okey, tengok lagi. Ni Cik. Okey. Ni dah habis kahwin dah ni. Tengok, dia happy je weh. Nampak? Siapa yang buat kata dia orang kena paksa? Tapi itulah. Kecil-kecil dah. Dah kahwin sumpah lah weh. Ni dia panggil mak dia. Kan macam budak-budak panggil mak dia. Ada lagi tak? Okay. So sekarang ni kita nak tengok lah klarifikasi dia. Dan dikatakan ini adalah TikTok dia. Kejap. TikTok Yulia. Nama budak perempuan tu Yulia. Nama budak lelaki tu Randy. Kau tahu tak? Aku jumpa tau TikTok budak tu. Kejap. Okay, ni TikTok dia tau guys. Ini TikTok dia. RY ni. Randy Yulia lah kot kan. Rupa-rupanya bila aku scroll. Kau tahu tak? Kan dia orang kata kena paksa kan? Ni. Yang first post dia. Kalau wallpaper boyfriend kau udah fotomu, berarti kamu menangnya. Itulah dia. Nampak tak? Tangan dia tulis Randy. So memang diorang sebenarnya couple je, bukan kena paksa ke apa. Dia orang yang nak kahwin. Tak ada siapa paksa pun sebenarnya. Memang kau tengok ni. Ni dia dengan ni dengan lelaki dia tu. Siapa kata kena paksa? Mak kepada lelaki tu kot dah klarifikasi. Kejap. Nanti kalau aku jumpa, aku tunjuk korang yang ni. Okay guys, so itulah kisah sebenarnya. Tak ada maknanya kena paksa apa, tak ada. Memang dia orang yang nak berkahwin dalam usia yang aku tak tahulah 2 SMP, 2 SMK atau apa. Sekolah rendah, sekolah menengah ke? Entahlah. Yang aku tahu SMA, sekolah menengah atas. SMK tu apa? Tahulah. Okay lah, so guys, tak payahlah korang tengok rumor-rumor semua tu. Banyak menipu je. So tolonglah jangan menormalkan benda ni. Kecil-kecil dah bercinta, kecil-kecil dah berkahwin. Itulah bercinta pasal
pasal berkahwin. Tolong jangan normaliskan benda ni. Korang kecil lagi, ada macam-macam lagi korang boleh explore, macam-macam lagi korang boleh cuba. Benda-benda macam ni nanti umur dah 20 lebih boleh. Korang dah boleh dah bercinta, berkahwin. Muda-muda macam ni pergilah cari ilmu. Korang pergilah berhibur ke apa-apa ke kan. Tolong jangan normalkan benda ni. Tolong jangan paksa siapa-siapa. Okay. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Korang tengok video ni jangan kau berangan nak berkahwin pada usia yang sangat kecil. Okay. Nasihat saya sebagai kakak yang comel. Okay, so aku rasa tu sahaja. Macam biasa kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Check it out. Stay safe. Bye.